So audio yang korang dengar sekarang ni adalah daripada wireless microphone dekat dada aku ni. Sekarang ni aku akan tukar kepada microphone ni eJoy Unipro. Korang dengar sendiri dia punya perbezaan audio quality. So ini adalah microphone daripada Comica eJoy Unipro, RGB Cardioid Condenser Wireless USB Microphone. Korang boleh pakai dekat laptop ataupun dekat tablet. And masa korang nak beli tu dia ada dua pilihan warna, sama ada warna hitam ataupun warna putih. Yang aku ambil ni adalah warna putih. So dekat dalam box korang akan dapat satu user manual, arm clamping yang ni korang boleh letak dekat meja, kualiti daripada besi guys. USB-C to USB-C kabel, dia bagi sekali dengan USB-A punya adapter, dan dia bagi sekali dengan kabel strap, satu port filter, dan ini adalah dia punya microphone guys. Wow, dia punya design memang cantik, fully white, dan last sekali adalah dia punya arm pun warna putih juga guys. Dia punya build quality daripada besi. So inilah dia barang-barang yang korang dapat dekat dalam kotak. Sekarang ni jom kita pasang. So nak setup dia pun senang je guys, just lekatkan je dulu dia punya clamp ni, and then korang masukkan je dia punya besi ni. Kat sini pun ada skru, boleh ketatkan je. Lepas tu tarik macam ni, and then korang attach dia punya mikrofon. Yang best ni lagi, mikrofon ni korang tak memerlukan sebarang wire, sebab kat sini dah ada dongle, boleh buka macam ni, and then yang ni korang cucuk je dekat PC ataupun dekat phone korang. Mikrofon ni terus connect kepada device. Dekat tepi ni ada lubang jack 3.5mm untuk korang monitor audio masa korang buat recording. Ada dua button pada bahagian depan ni, satu untuk on off dan aktifkan dia punya noise cancellation, dan butang satu lagi ni bila korang klik dia akan tukar lampu RGB pada mikrofon ni. Bahagian atas ni ada button mute, korang tap sekali nanti lampu merah ni akan menyala. Untuk unmute just tap je lagi sekali. So audio yang korang dengar sekarang ni adalah daripada eJoy Unipro. Depan ni dia ada mic gain, jadi aku boleh control ini yang paling slow dan ini pula adalah yang paling kuat. Jarak sama je, aku tak bergerak pun, cumanya volume tu aku kuatkan, dan yang ni pula aku set tengah-tengah guys. So macam mana guys dia punya audio? Korang boleh drop komen, aku nak dengar feedback daripada korang. Dan aku rakam audio ni menggunakan phone je, aku terus connect dia punya receiver dekat bawah. Serius mudah gila, lagi-lagi kalau korang yang suka buat live ataupun nak buat voice over. Atas kepala aku ni ada kipas, dan sekarang ni aku tengah aktifkan dia punya denoise ataupun noise cancellation. Sekarang ni aku akan matikan dia punya noise cancellation. Korang dengar perbezaan dia. Kipas yang paling laju aku letak atas kepala guys. Dapat dengar tak? Nak aktifkan dia balik, just klik je sekali. Settle. Oh ya guys, disebabkan dia wireless, of course dekat dalam ni dia ada bateri. Kapasiti bateri dia ada 1000 mAh, dan korang jangan risau. Kalau korang on dia punya RGB, korang boleh pakai selama 20 jam. Tapi kalau korang off dia punya RGB, serius lama gila. 50 jam guys. Lebih kurang 2 hari. So, kalau korang nak buat live 2 hari, ini adalah mikrofon yang terbaik. And masa korang nak beli tu, dia ada dua jenis tau. Satu yang arm panjang macam ni, dan ada satu lagi yang pendek. Letak je atas meja macam tu. Harga of course lah berbeza. Untuk Comica eJoy Unipro ni, aku recommend. Kalau korang berminat nak dapatkan, link aku ada sediakan.